Imam Syafi'i satu hari lepas-lepas asar tidur merenung gitu. Merenung duk tadabbur. Ulama ni masa dua dia duk dia tak ada mengajar, tak ada baca kitab pun, tadabbur tafakkur. Nah, duk mikir tapi dalam mikir cah mari telitah sikit. Aku leng tu. Mari telitah kata dia tak leng. Lepas telitah dia tolak lalu. Tolak lalu. Kejap ya telitahnya. Itu duk gitu sampai ke maghrib. Okey, bang maghrib. Nah, mari maghrib dia nak jadi imam. Nah, jadi imam baca Fatihah lekat. Fatihah aja. Lekat nah ayatnya. Nah, okey baik. Silap sikit tu saya beri tambah lalu dah. Nah, dia panggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Salah sikit dah jaga selalu dah. Lepas tu lekat Fatihah orang tegur boleh tegur. Nah, hang ngasut. Duk mikir salah apa dia ni? Mikir lalu dah. Nah, salah apa ni sampai ke Fatihah ni? Kena orang tegur ni. Tak pecah salah. Maya Isya pula nak jadi imam. Nah, Maya Isya nak jadi imam lekat pun pula kena orang tegur pula. Salah ke apa? Nah, belum nak tidur tu. Nah, Maya ajak Maya gapo minta doa dengan saya tolong tunjuklah. Apa salah dia ni? Datang dalam mimpi. Nah, datang dalam mimpi rupa dia nya duduk dalam mahkamah. Nah, orang jatuh hukum Imam Syafi'i ni kena bunuh. Kena jatuh rekod. Salahnya apa? Salahnya duk berebut dengan Tuhan, duk kata dia ni aling. Sedangkan hak alingnya Tuhan litah kata dia tu aling wala satu lahzah. Hukum bunuh. Tak ada ramai-ramai tu bakat jatuh sepakat belaka ya, kena bunuh ni. Kena bunuh. Tapi ada juga seorang kat tangan. Nah, mintanya perendah sikit. Nah, hukumnya daripada bunuh kita takzir tak apa. Sebab nak pelenyakkan perasaan alim dia tu ya. Nak pelenyakkan nasbah alim di diri dia, wit akid nasbah naik alim kat itu kepada Tuhan yang alim. Nah, kepada Tuhan yang amat mengetahui. Pada tu ya. Patu nak buat kan? Mudah ya. Dia pelik di kampung dia, cari orang hak lekeh kali dalam kampung dia tu, pergi beri salam kepada orang hak lekeh, lepas tu minta pucuk tangan orang hak lekeh. Apa dah tu habis dalam perasaan dia. Tak ada nak pergi dalam mimpi tu, kejut dulu. Mimpi kiranya dia kena lepas majlis tu dia kena pergi carilah. Dia kena pergi carilah dalam mimpi ni, tapi tak ada habis cerita dalam mimpi, kejut dulu dia. Siap dah lah. Tak ada nak tunai dalam mimpi. Tak apa, tunai luar mimpi. Dia pergi tunai luar mimpi. Tunai luar mimpi dicari siap dah, tak ada dah orang lebih lekeh pada dia tu, tak ada dah. Sehingga dengan Hanyi pun rasa lebih Hanyi dah. Sebab apa? Hanyi tak ada buat dosa, kita ni ada dosa. Allah. Hanyi tak ada perasaan kata aling, kita ni perasaan aling. Oh, dosa dia dah. Nah. Kita ni tahu tu tak ada dosa apa lagi perasaan kita dah. Okey pekat tinggi tahu tu dosa sangat-sangat dah boleh. Allah bercakap dah. Padahal kita baru telitah tak ada buat apa lagi, tak ada kata apa lagi dah. Dosa dah dia ni. Cari tak ada Allah, tak temu. Tak temu pun kena cari juga nak pergi lepas ni. So okey nampak nampak dia ni dah nak putus siapa kau. Wah, ni salah je ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, nak salam tu. Salam nak pucuk langit. Wah, hak lekeh tu letak tangan. Piah. Mu ni Imam Syafi'i. Mu nak pucuk tangan aku dah. Mu ingat kata aku lekeh pada mu kan? Oi. Imam Syafi'i tu tahu mana kata kita nak cari orang lekeh. Tahu mana? Tu. Dia tu cuba mu tengok, aku molek renung, aku molek siapa supo ngapi aku ni. Imam Syafi'i pun renung tengok. Dia ni hak aku mimpi semalam ni. Dia ni hak akak tangan minta perendah. Minta perendahkan hukum aku. Wah, tu dia. Lalu tu dia kata, "Okey, mu kucuk tangan mu sendirilah. Tak ada siapa dia hak lekeh pada mu dah." Dia pun kucuk tangan dia sendiri. Jalan kat tengah hadap pasir juga. Nah, lagi cari wakil dia syakau tu ila waqi'in su'ahibzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Nah, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'as. Tu dosa orang tinggi. Belum ni kita dengar kata Imam Syafi'i telitah nampak betih ke apa tu boleh jadi satu riwayat lain. Tapi orang sufi dia tak nasbah ulama kepada kesalahan hak sama dengan kita. Kesalahan tengok betih supaya kita ya. Supaya kita pekat kita salah mana belah tu. Orang pekat Imam Syafi'i bukan salah supaya kita salah dah. Salah dia iktibar kita bukan salah kali, tapi iktibar dia kira kata salah dah. Jadi kiranya Syekh Muhammad kata bukanlah salah Imam Syafi'i tengok betih orang Cina. Salah tu salah kita orang biasa ya kan. Salah pekat Imam Syafi'i dia tak ada telitah benda ni tu. Tinggi lagi iaitu telitah dalam hati. Itu dia.